Begini, kalau kita nak pergi rumah orang yang ada orang dalamnya, bukan bini kita dalam, bukan laki kita, faham? Maka jangan duduk di tempat yang nampak dalam. Tak boleh. Itu adab pergi rumah jiran. Mana kalau rumah dia pintu tikar terbuka, jangan pergi kat tikar. Kerana boleh jadi nampak dalam tikar, dalam bilik. Faham? Pintu terbuka tak tutup, jangan pergi depan pintu. Assalamualaikum. Tak boleh. Kalau orang jaga adab, dia tak duduk kat pintu. Kalau pergi duduk kat pintu tu, orang tu tak kerti bahasa tu. Faham ke? Ramai kau gini tak kerti bahasa. Pintu orang buka, dia pergi duduk kat depan. Mari. Assalamualaikum. Depan pintu. Kalau kawan tu pakai kain plekat, apa Atuk siap. Kalau pakai spender, dah nyanyi dia tu tengah terletang itu panasan. Nak? Air dia. Hak lebih lagi kurang ajar lagi, pintu orang tutup, buka dia sendiri buka. Assalamualaikum. Dia sendiri buka. Nampak? Semua ni kerana jahil. Apa jahil? Tak ngaji. Orang duk ngajar wawai tengok arti berita. Arti berita tulis lebang. Daripada tahun 80-an sampai ke ni. Duk pula hak tulis. Kita daripada muda pak tua. Laki. Arti berita. Bini tunggu dia ramai. Kalau tak dengar, tak belajar, tak apa, tak erti hukum. Faham? Jangan duduk depan itu. Tiba-tiba dia pergi tu ternampak. Bila ternampak, wajib yaghuddu min amsarihim. Pejam mata. Dalam Quran kata. Dan istighfar. Salah kita. Bukan kita, dia salah, kita salah. Pasal dalam rumah. Dia tu beg luar, dia salah. Pak je lopak tu beg luar pakai spender. Dia salah. Faham? Ni kita pergi nampak dalam rumah. Apa kita tengok? Jangan tengok dalam lubang tingkap rumah orang tak boleh. Faham? Itu adab-adab. Bila tidak ada adab, biadab.